Saudara, saya fikir isu titah addendum ni ramai yang dah faham. Cuma saya nak jelaskan sikit lagi. Ya benar, artikel 42 fasal 1 memberi gambaran bahawa kuasa pengampunan agung adalah mutlak. Betul lah tu. Tapi saudara, ada 13 fasal dalam artikel 42, bukan fasal 1 sahaja. Fasal 1 menyebut kuasa pengampunan agung dan tafsiran kuasa pengampunan agung itu terdapat pada fasal 4B iaitu lembaga pengampunan. Ini bermakna punca kuasa pengampunan agung adalah dari lembaga pengampunan, bukan dari agung sahaja. Maknanya saudara, frankly speaking, yang di-Pertuan Agong tak boleh saja-saja nak ampunkan orang itu, nak ampunkan orang ini tanpa melalui lembaga pengampunan. Itu jelas. Hakim Ellis juga telah menjelaskan bahawa titah addendum itu datang kemudian selepas mesyuarat lembaga pengampunan selesai. Ianya sekaligus tidak mematuhi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Dengan kata lain, saudara, kuasa agung tidak pernah dicabar ataupun dikurangkan. Malah keputusan Mahkamah Tinggi sebenarnya telah melindungi Yang di-Pertuan Agong dari melakukan sebarang kekhilafan. Maka solusinya ialah permohonan yang baru. Pengampunan hendaklah dibuat kepada Yang di-Pertuan Agong baru iaitu Sultan Ibrahim. Kerana Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim adalah pengurusi lembaga pengampunan yang baharu.